Bang, Kak? bang, ada tak stok Red Magic 11 Pro bang? 11 Yang Pro? ada liquid cooler yang 512GB tu. Buat 12GB. Ha, saya dah cari merata tempat lah. Semua tempat tak ada bang. Ni kelas kedai saya pergi sebab saya tengok abang kat TikTok lah. Oh, ya ke? Ha, ada stok tak sini? Apa pula tak ada? Ada. Serius ada? Ada. Ni. Uish, banyak yang bang ada. Saya tengok kedai lain semua tak ada. Ini sebab stok baru sampai ni Kak. Oh, ni betul yang 512? Betul 512. Ni ada liquid cooler tu. Oh, tapi jap. Ni China set ke Malaysia? Apa pula China set kau tuduh kita orang macam tu. Tak nampak ni ada logo MCMC. Kenapa ada official Malaysia set ni? Oh, betul lah bang. Saya ingat abang jual yang Cina punya. Semua tempat tak ada, sini ada. Kita tak main China punya. Sekejap, ni harga dia berapa bang? Yang ni harga dia macam harga yang sebelum dia harga 399. Oh, masih harga tu Tapi harga ni limited. Limited Limited. Sebab next time harga akan jadi lain. Jadi lain berapa tu? Jadi lain. Biasanya harga akan jadi dalam 4,000 lebih lah. Dia akan asal balik. Baik, saya beli sekarang bang. Sebab saya memang betul-betul nak model ni. Nak satu bang. Ada warna apa je bang? Macam sekarang kita ada dua warna. Kita ada night freeze dengan hitam tu lah. Saya nak ni. Night freeze. Night freeze. Tu masa kau nak satu ke nak dua? Saya nak satu je bang. Satu je Sure. Saya rasa saya nak ambil dua abang. Ambil dua? Alang-alang nanti ingat harga. Boleh saya jual kat member saya kan? Abang rasa macam mana? Payment dua je lah Kak, senang. Tu lah, saya boleh jual kat member saya dapat duit sikit kan? Boleh modal kan? Okey bang, kalau macam tu saya nak dua-dua warna. Okey, dua warna Dua warna Okey, 6. Dua warna ada. Okey bang. Sini boleh bayar pakai apa je? Ni kita terima Shopee Pay Later, credit card, cash, orang transfer, QR boleh. Semua tak ada hal. Okey, saya dah keluarkan cash tadi. Memang ngam-ngam untuk satu model lah. Alright. Lagi satu ni saya bayar kad bang. Pakai card. Okey, boleh. Kat situ kita settle counter lah. Okey. Okey, jom.